Okay, hai guys, hari ni kita ada sebuah MERS 190E. Okay, so dia datang untuk upgrade dia punya projector lah. Okay, so sekarang kita punya technician, orang kata dah buat separuh Okay, so ini projector daripada Bonar lah. Okay, daripada Bonar dia ambil. So dia buka and then dia masuk projector kat dia punya headlamp lah. Okay, so ini adalah original punya. Kita punya technician tak buka lagi. So orang kata belum ada lagi projector kat dalam ni. Korang nampak kat dalam tu. So dia pakai biasa punya saja. Nampak ini macam. So tak power lah. Nanti kita tengok dia punya result lepas kita punya technician dah siap pasang semua projector ni. Okay, so geng-geng MERS ataupun BM ataupun Audi, apa semua jenis kereta pun nak pasang projector, boleh hadir di Fengsi CJ9 Calam. Kita akan bagi harga yang special dan juga workmanship yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, okay guys, so sekarang kita punya technician dah siap pasang projector. So ini lampu kecil dia lah. Okay, so kita pun dah test dekat sini dia punya papan. Kita tengok dia punya pukulan macam mana. Okay tak okay, ngam tak ngam. Right, so nampak sangat-sangat terang and then jelas lah. And then ini adalah gate line dia, jadi tak mengganggu waktu malam. Sebab apa ramai yang tanya, bang kalau pakai projector ni silau tak di bahagian depan ni? So korang boleh nampak sini, korang boleh nilai lah, dia tak akan mengganggu di bahagian depan. Sebab apa? Dia dah ada dia punya gate line ni. Okay, so korang yang nak pasang projector jangan malu, jangan segan, boleh hadir di Fengsi CJ9 Calam. Kita akan bagi harga yang special dan juga workmanship yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay,